Saya nak kongsi cerita yang berlaku dekat rumah lama saya. Mungkin ada yang tak percaya, tapi ini benar-benar terjadi pada saya. Rumah tu memang dah lama kosong. Satu malam, saya balik rumah lepas kerja. Ketika saya sampai, saya rasa ada sesuatu yang tak kena. Ketika saya berjalan ke dalam rumah, saya dengar bunyi tapak kaki. Saya fikir mungkin jiran sebelah yang datang, tapi bila saya tengok tak ada sesiapa. Tiba-tiba mesej masuk tanpa henti, tanpa nombor telefon. Saya rasa hati saya mula berdebar. Saya tahu ada sesuatu yang tak kena. Saya masuk bilik, dan di sana, di atas katil saya, ada bayang hitam yang sedang menunggu. Sejak malam tu, saya tak pernah rasa selesa di rumah tu lagi. Ada yang kata itu mungkin roh orang lama, tapi saya tak tahu. Apa yang pasti, rumah tu tak pernah sama selepas itu. Sila like, komen dan share apa pendapat anda.